Untuk setiap satu set kita akan beri 2 pieces lah, macam tu. 2 pieces tartar sauce, price dengan lemon, harga RM14.50. Bang, apa abang tengah buat bang? Hari tu kita akan pola fish and chip. Fish and chip bang? Ya. Ikan jenis apa tu? Tu ikan jenis dori. Orang tunggahnya dalam bahasa Melayu ialah ikan patin. Okay, so second step is kita keringkan ikannya dulu supaya butter melekat pada isi ikan. Oh, mesti keringkan dia dulu lah. Ya, mesti keringkan dulu. Dan air dia lah. Ya, kita mesti keringkan dia. Ini batter memang buat sendiri lah bang. Ya, memang buat sendiri. Okay, sekarang kita goreng fish and chip. Ini fries lah. Ya. Okay, boleh. Ada fries. Satu portionnya around 80 gram. 80 gram lah. Okay. Setiap satu set kita akan beri 2 pieces tartar sauce lah. Untuk setiap satu set kita akan beri 2 pieces lah, macam tu. Jenis dori. Dori ya. Ya. Ini adalah fish and chip tepi jalan. Ada 2 pieces ikan, 2 pieces tartar sauce, price dengan lemon, harga RM14.50. Fish and chips ini buka dari pukul 11 pagi hingga pukul 6.30 petang. So kalau sold out awal, kita orang akan tutup awal lah.